Apabila kita dapat dividen daripada simpanan duit tunai kita, janganlah kita hanya sekadar nak reward diri sendiri, yang akhirnya hanya menjadi resit dan kenangan pahit yang penuh penyesalan. Di Malaysia, purata perbelanjaan isi rumah telah meningkat daripada RM5,000 pada tahun 2022 kepada RM5,500 pada tahun 2025. Jadi dividen ASB, hibah tabung haji, memang tak cukup untuk kita cover kesan inflasi yang memakan kuasa beli duit kertas kita, yang menyebabkan kos sara hidup kita terus meningkat saban tahun. Sebab itu membuat simpanan dalam bentuk emas sangat penting sebagai pelengkap simpanan duit tunai kita. Ekonomi dunia pula dijangkakan hanya berkembang sebanyak 3% pada tahun 2026 ini. Dengan ketegangan geopolitik yang melanda, peperangan sana sini, ketidaktentuan ekonomi global yang sentiasa tinggi menyebabkan simpanan dalam bentuk emas menjadi semakin penting dalam kehidupan kita hari ini. Jom kita tukarkan sebahagian daripada dividen dan lebihan duit tunai kita kepada bentuk emas supaya ianya menjadi aset yang lebih kukuh dan terjamin kuasa belinya tidak terkesan dengan inflasi dan ekonomi dunia yang sentiasa tidak stabil. Jom semua mulai hari ini kita asingkan sebahagian simpanan duit tunai kita, kita bekukan sebahagian kecil daripada gaji kita kepada bentuk emas supaya ianya menjadi simpanan yang kukuh nilainya, yang terjamin kuasa belinya untuk jangka masa panjang sebagai pelindung keuangan kita, sebagai backup ekonomi diri dan keluarga kita. Klik sign up di Bayu Hafizul untuk daftar percuma akaun simpanan emas fizikal Gap Public Gold. Hafizul bimbing sebaiknya.